Rupanya kau ni cikgu yang tak bijak, kurang bijak. Kau boleh record lagi. Kau memang tidak. Kau memang cari masalah dengan makcik dia pula. Sekarang ni makcik dia tak puas hati. Makcik dia ni pula dah jarang record-record. Kau pula yang record. Kau tunggu. Kau memang salah langkah Kau record pula budak tu. Kau record pula. Masalah kau record. Kau memang nak jadi influencer Kau nak jadi influencer Kau memang nak jadi influencer tak sangat. Haraplah pihak-pihak berwajib ambillah tindakan. Kalau macam ni siapa budak. Ini budak Ini budak. Pihak-pihak berwajib ambillah tindakan. Tindakan untuk diorang ni. Kalau dapat selesai cara. Kita orang tak nak gaduh. Kita orang sebagai parent tak nak gaduh. I kalau jadi macam mana sekalipun I tak nak gaduh. Tapi I cuma nak tahu kenapa, mengapa, bagaimana. Itu saja. Nak gaduh-gaduh pun tak guna. Nak saman-saman ke tak guna. Sekarang ni patutnya bukan budak tu kena tukar sekolah. Cikgu tu kena tukar sekolah. Sebab cikgu macam ni patutnya dia kena masuk kelas pemulihan. Bukan budak masuk kelas pemulihan. Itu I punya pendapat lah. Macam mana you rasa? Setuju tidak? Tak payah I geram tu dia kata apa? Bagi tahu kat mak you tak pergi sekolah. Kau nampak tak macam tu? Sebagai tenaga pengajar, sebagai cikgu, patutnya you kena minatkan budak datang sekolah. Bukan you usir budak supaya jangan sekolah. Dan you makan gaji apa kalau macam tu kalau you usir budak? Tak, kalau kau usir budak jangan datang sekolah, kau makan gaji apa? Kau makan kuaci lah. Datang sekolah makan kuaci je. Lepas tu kau balik awal lah. Lepas tu kau minta tolong orang lain punchcard untuk kau. Senang lah kau nak pergi tengok beg kuning. Senang lah kau nak pergi shopping. Senang lah kau tengok-tengok apa semua. Macam tu. Sukalah kau.